Hal kontor ni. Dah nazak ke? Is this what agonal breathing is? Apa benda agonal breathing ni? Agonal breathing ni maksud dia orang kita panggil nazak lah. Nazak ni berlaku bila jantung kita ni dah stop berdegup. Dia tak pam darah dah. Tapi pasal apa orang nazak dia masih macam bernapas lagi? Macam napas tapi sangkut-sangkut bunyi keras. Yang tu bukan pernafasan yang betul. It's not effective breathing. Lepas tu nazak, oksigen dalam darah hang dah drop dah. Dia bunyi je macam napas. Tapi oksigen apa pun tak masuk dalam darah. Tak faham lah. Dia macam ni. Hang bernapas. Siapa kontrol? Jantung ke? Bukan. Paru-paru ke? Jangan salah faham. Paru-paru ni tempat penukaran oksigen berlaku. Dekat alveolus. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Habis tu siapa yang kontrol pernafasan kita? Otak kita. Allah Ta'ala jadikan satu bahagian dekat otak yang kita panggil sebagai pons dan juga medula. Nama panjang dia medula oblongata. Dua bahagian ni lah yang mengawal pernafasan korang. Tak ada dua ni, ada paru-paru pun tak guna. Ada alveolus pun tak guna. Dua bahagian otak ni lah yang kontrol. Tarik nafas, hembus nafas. So, kenapa aku cakap time nazak ni adalah pernafasan yang sia-sia? Sebabnya, waktu nazak, jantung dah tak pam darah. Maksudnya, darah tidak mengalir ke seluruh badan dah. Dan darah pun tidak akan mengalir pada otak. So, bila darah tidak mengalir ke otak, bahagian otak pons dengan medula ni akan paksa kita untuk bernafas. Tapi jantung dah mati. Tu kenapa bunyi pernafasan ketika nazak ni macam angin masuk ke hidung, pergi paru-paru, dekat paru-paru ni dia naik balik, keluar ke hidung. Tak berlaku pun penukaran oksigen dan karbon dioksida dekat alveolus kita. Dan tidak akan naikkan para oksigen dalam darah. Maksudnya, hang dah mati dah sebenarnya. Sebab itulah kita sebagai orang Islam, apa Nabi cakap? Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai ke kerongkong. Nyawa belum sampai ke kerongkong tu maksudnya macam nazak lah. Dan nazak tu jantung hang memang dah stop. Tengah je macam napas. Tapi pernafasan tu tidak naikkan oksigen dalam darah. Maksudnya, hang dah mati. Sebab itulah taubat tak terima ketika nazak. Tapi ni explanation akulah dari segi kajian saintifik. Dan Trump ni betul-betul nazak ke? Aku rasa baru ni tak mati lagi. Nazak apanya? Nak hantar teri kat negara Eropah. Sebab tak sokong dia sebab nak ambil Greenland. Orang tua ni memang cesuh walau lencau.